Hai guys, selamat kembali dalam episod ketiga bagi podcast Ada Apa Dengan Cinta. Okey, bagi saya ulang lagi sekali seperti episod-episod yang lepas, bagi yang tak pernah dengar podcast saya ni, first, anda boleh pergi dengar dulu episod 1 ataupun dalam channel saya ada masukkan juga episod promotion untuk saya punya podcast ni. And macam minggu lepas, saya ada berkongsikan tentang kisah tentang red flag dalam perhubungan. So, kalau ada yang macam ada terasa macam ada kaitan ke pernah melalui fasa-fasa red flag macam tu, bolehlah pergi dengar episod saya, episod kedua kan, episod official episod kedua. Jadi bagi yang tak pernah dengar, saya perkenalkan dulu diri saya. Nama saya Nur Aina binti Abdul Wahab dan saya merupakan pelajar tahun akhir di Universiti Malaysia Sabah yang terletak di Kota Kinabalu. UMS yang di Kota Kinabalu ni merupakan kampus induk sebab sebenarnya UMS ni dia ada 4 kampus di sekitar Sabah. Yang pertama di tempat saya lah, iaitu di Kota Kinabalu. Yang kedua di Sandakan, yang ketiga di Labuan, dan yang terakhir saya tak ingat di mana, tapi saya pasti wujud kampus itu tersebut. Cuma dia tak berapa diketahui lah oleh orang lain. And sebenarnya kan, kalau anda semua dengar kan, kalau anda perasan saya bercakap tiada logat dialek atau macam apa, slang-slang Sabah, sebab saya sebenarnya berasal daripada Semenanjung. Okey, macam saya cakap tadi, saya bukan pelajar tahun 3 di UMS ni. Saya dari fakulti, okey, nama fakulti saya ni unik sikit sebab dia tak ada fakulti sebenarnya. Depan dia bermula dengan akademi. Saya dari Akademi Seni dan Teknologi Kreatif atau singkatannya lebih dikenali sebagai ASTIF. Sebuah fakulti yang tak pernah sunyi. Sampai Pakcik Bas pun waktu saya dulu balik malam-malam kan, atau nak pergi kelas pagi-pagi, kalau jumpa Pakcik Bas yang peramah kan, dia akan tanya, "Dari mana dek?" "Astif." "Oh, fakulti yang bising malam-malam tu." Pakcik Bas pun tahu fakulti kami ni fakulti paling bising malam-malam. Macam 24 jam ada orang kat sini. Tak pernah sunyi. Lagi-lagi bila dah masuk tahun akhir ataupun minggu-minggu yang hujung semester. Okey, bagi yang pernah dengar podcast saya ni, saya sarankan dulu untuk anda pergi dengarlah episod lepas-lepas. Setakat ni saya dalam channel saya sudah ada 3 episod, iaitu pertama episod promotion, yang kedua adalah episod pertama yang official, yang lepas tu saya ada upload je episod kedua yang official. Setiap episod saya ni saya akan upload setiap hari Isnin. Betul ke? Hari ni hari apa? Oh ya, betul, hari Isnin. Saya akan upload episod saya setiap hari Isnin jam 3:30 petang. Jadi jangan lupalah saksikan, nantikan saya punya podcast ni. Kalau di YouTube saya akan cakap jangan lupa subscribe and push the notification button. Tapi sebenarnya di podcast pun boleh. Subscribe saya punya ni, ikuti saya punya channel dan juga push the notification button sebab kita di Podbean ni pun ada untuk notification. So, saya akan mulalah menceritakan atau mendalami, bercerita lebih lanjut lah topik yang akan saya kupas dalam episod yang ketiga ni. Okey, dalam episod ketiga ni saya akan menceritakan sebuah kisah yang bukan saya yang mengalaminya, tapi saya tahu siapa watak-watak di dalam tu. Okey, bila dengar watak-watak macam fiction pula kan, tapi ini bukan fiction ya.
Um, saya saya menjadi saksi sendiri kisah ni berlaku. So, topik utama kan, tajuk besar untuk episod kali ni adalah abusive relationship. So, dalam episod ni, saya dan juga tetamu saya, kami akan mengupas lebih lanjut mengenai abusive relationship. Tetamu saya akan bersama saya lah dalam segmen yang kedua nanti. So, sebelum tetamu saya bersama dengan saya untuk mengupas lebih lanjut dalam topik abusive relationship ni, saya akan bercerita dulu kepada anda tentang kisah yang saya sebut tadi tu. Okey, saya ada mengenali dua orang ni. Mereka bukan sepasang kekasih. Sebab tu saya kenal dia ni memang dah jadi sepasang kasih. Sebenarnya mereka dah bertunang. Dan saya nak bagi hint kan, tapi saya takut lah. Saya takut kalau saya bercerita ni ada orang lain yang kenal kan. Tapi kalau ada yang kenal tu, diam-diam je ya, yang tahu je tahu. YTJT. Jadi jangan terlalu, ini bukan kisah dia ke? Ini bukan kisah dia ke? Jangan ya. Okey. Saya mengenali, gelar lelaki ni A, si gelar perempuan dia B lah, macam tu ya. Si A dan si B ni diorang mula berkenalan sewaktu kuliah. Memang masuk universiti baru diorang berkenalan. Dan tak lama lepas tu diorang bertunang. Mulanya hubungan diorang ni baik sebab diorang ni memang daripada satu fakulti, satu kelas, satu meja. So, memang diorang ni macam 24 hours sentiasa bersama. Keluarga diorang pun macam keluarga si A rapat dengan si B. Keluarga si B rapat dengan si A. So, memang mana-mana setiap kali kumpulan ke memang diorang selalu bersama lah. Tapi sewaktu diorang tengah buat FYP diorang, final year project diorang, final year project diorang ni berbentuk kumpulan. Waktu si A dan si B ni memang diorang dalam satu kumpulan, tetapi si B ni dia ada seorang kawan daripada fakulti yang sama, saya gelar yang kawan si B ni C lah. Si ni dia dari fakulti yang sama dengan mereka tetapi daripada jurusan yang berbeza. So, nak dijadikan ceritanya, si B ni bawalah si C ni masuk dalam mereka punya kumpulan untuk menjalankan FYP tu bersama-sama. Tetapi macam dia rasa macam keputusan itu betul kan. Sebab si B dan si C ni dalam dua ni teman sebilik. Tapi sebenarnya siapalah sangka kan diorang, si B punya keputusan untuk bawa si C ni masuk dalam kumpulan diorang ni satu keputusan yang salah. Sebab selepas C masuk dalam kumpulan A dan B ni, dia hubungan si A dan si B ni dia jadi renggang. Si A mula jadi macam pemarah, kaki pukul, sampai pernah terjadi depan mata saya sendiri, si A ni mengambil adalah satu objek yang dekat dengan kami waktu tu. Dia ambil objek tu, dia nak pukul si B. So, kami ni, saya dan juga beberapa kawan saya ni cepat-cepatlah. Ada setengah menghalang si A, setengah lagi bawa si B lari. Saya macam tergamam lah sebab selama yang saya kenal A ni, dia ni jenis seorang yang lemah lembut. Dengan saya tak pernah marah-marah. Dia seorang yang sentiasa senyum. Tapi lepas dia kenal dengan si C ni, yang C ni, dia macam dia berubah. Ingatkan macam ada stres daripada dia orang punya FYP ke apa ke. Rupanya dalam diam yang C ni dia menjalinkan hubungan sulit dengan si A. Dia mengorak si A sedangkan dia tahu yang A ni berpasangan dengan si B. So, bila dah tahu macam tu, rupanya dia ni curang. Dan waktu tu diorang belum habis buat projek FYP tu lagi,
Jadi kumpulan tu jadi renggang. Padahal saya pun ada dalam kumpulan tu, saya membantu dia orang. Jadi situasi dalam kumpulan tu waktu tu macam uh, dingin, macam tak tahu lah, macam ada pressure dari dalam kumpulan tu. Macam kumpulan ni selalu bergaduh. So, start daripada situ kan. Start daripada, saya perasan memang start daripada si yang C ni masuk dalam uh, kumpulan tu. Memang si A ni berubah 180 degree. Dia berubah 180 darjah. Terus dia berubah. So, macam, tapi dia jadi relationship tu yang daripada dia macam semua jenis ya green flag semua. Terus dia jadi red flag, terus dia jadi abusive relationship sebab waktu tu si C dengan si A ni walaupun dia orang belum bersama waktu tu, saya perasan yang si A ni memang dia jadi abusive. Dengan kami dia okey, tapi dengan si B ni dia suka marah-marah, dia suka pukul-pukul sampai kadang-kadang kan saya tak tahulah, depan kami yang menolong dia orang pun dia boleh nak pukul guna objek tau. Sampai saya macam macam ni ke guys, abusive relationship dalam kalangan student gitu lah. Macam, wow, first time lah saya nampak kes macam tu. Lepas tu nak dekat habis dengan FYP diorang, si A dan si B ni putus tunang. Lepas dah putus tunang, si A ni secara terang-terangan pula menunjukkan dia bercinta dengan yang C. Bila dia bercinta dengan yang C kan, sebab saya selalu melihat status dia orang di WhatsApp. Lepas tu saya perhatikan lama-lama kan, saya tengok dah putus pula rupanya si A dengan yang C ni. Okay, yang sebab lah kan, sebab yang si A dan si C ni putus, saya akan ceritakan dalam segmen yang seterusnya bersama tetamu jemputan saya yang ada di sebelah saya sebenarnya. Saya akan cerita waktu tu. Jadi, anda jangan ke mana-mana. Nantikan segmen kedua selepas ini. Stay tune. Hai guys, kita kembali dalam segmen yang kedua. Okey, seperti yang saya janjikan dalam segmen yang pertama tadi, saya akan sambung sedikitlah kisah antara A, B dan C. Okey, selepas diorang bertiga ni tamat belajar, saya selalulah mengikuti diorang punya perkembangan melalui status WhatsApp. So, satu hari ni, bila saya tengok status WhatsApp si A ni kan, terus dia auto di fikiran saya, oh, dah putus rupanya si A dengan si C ni. Tak bertahan lama juga diorang. Walaupun terdengar kejam lah kan. Tapi saya macam, pada mula lah macam tu. Sebab kan, macam mana ya, selepas tamat belajar ni, saya masih tengok status diorang. Saya tengok status si A ni, happy-happy, selalu post gambar diorang sama-sama. Tapi satu hari tu, macam tiba-tiba kan, si A ni, dia buat post sedih-sedih, status sedih. Lepas tu macam status healing-healing, merenung kesilapan diri sendiri. Macam saya bincang dengan kawan saya kan macam ada something jadilah ni, putus lah kot diorang ni. Lepas tu tengok lama-lama kan, ya betul diorang putus. Yang si B ni pula, dia dah jumpa kebahagiaan dia jumpa berganti. So yang si A dengan si C ni, diorang putus. Biasa tahu diorang putus kan, kami bincang-bincang lah kan. Ada satu conclusion yang kami dapat waktu tu.
si C ni sebab dah habis belajar, so dia dah tak perlukan si A ni untuk bantu-bantu dia nak dapat tambahan markah. Sebab lepas orang putus, si C ni, kamu tengok dia dengan orang lain pula. Laju je dia jumpa, dah pula pengganti dia tu, orang yang baru tu. Handsome. Sebab saya pernah tengok sendiri waktu majlis graduation dia orang. Handsome ni, Masya Allah. Saya pun putih, tinggi. Saya pula yang mengusyak dia. Macam tu. Saya macam, tak apalah. So, waktu tu saya macam, karma is real. So, macam tu je pengakhiran dia. Jadi sekarang ni, walaupun muncul dia punya nama dekat, kan kalau saya tengok sebab banyak sangat kontak kan, saya tengok kan, muncul je nama dia, saya akan skip terus dia punya tu, saya tak tengok dah. Sebab saya macam, buat apa saya tak tengok dah kan. Saya tengok status sekarang ni, yang status yang saya tengok, biasanya status CB je. Sebab saya suka tengok perkembangan CB ni. Macam mana dia, lepas dia putus tu, dia glow up. Macam perubahan yang bagus lah. Okay, saya tengok kan, macam saya cakap dia, saya tamu kan. So saya tengok tamu saya ni, gelisah je dari tadi. Dah waktu segmen pertama tadi, walaupun dia duduk tepi saya, dia tidur. Lepas tu, dah mula segmen kedua ni, gelisah je dia. Sempena dia nak langgar. Jadi, tanpa masa lah kan. Saya menjemputlah tetamu saya ni, yang siapa yang pernah dengar episod-episod lepas, tahulah siapa tamu saya kan. Tapi bagi yang tak pernah dengar, perkenalkanlah diri Syah. Okay, hai. Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat petang, selamat malam kepada pendengar-pendengar di mana anda berada dan di mana-mana sahaja anda berada. Dia dalam hati saya. Tak apa. Allah. Saya dah ada dalam hati orang lain. Okay, disclaimer, saya tak lagi gelisah. Cuma saya terpaksa bergerak sebab saya terlalu mengantuk. Bukan kerana mendengar suara sahabat saya lah, bukan. Sebab ini dah, kalau di universiti sekarang, minggu-minggu terakhir, jadi biasalah buat kerja sampai tengah malam. Dan hal-hal lain sampai tengah malam. Bagi siapa yang tak tahulah kan, kami merakam ni pada waktu pagi ya. Saya start bangun patutnya saya bangun awal jam 7 lebih tadi. Tapi saya pun terlajak tidur, nak dekat 8.30 baru saya bangun. Mungkin ada beberapa orang macam, itu biasalah bangun 8.30 kan. Untuk kami pelajar yang dah hujung-hujung SAM, untuk pelajar-pelajar yang masih faham, ianya sangatlah seksa untuk bangun pagi bila kita dah tidur dalam pukul 4 atau 5 pagi. Okay, dah lari topik dah ni. Alright. Okay, Syah dah kenalkan diri tadi and tak kenalkan diri lagi. Belum ke? Saya bagi selamat je. Okay. Kenalkan diri dulu. Saya Syaramila binti Amran, pelajar psikologi kanak-kanak dan keluarga daripada Fakulti Psikologi dan Kerja Sosial Universiti Malaysia Sabah. Okay, bila macam ni lah orang dia kan, bila nama fakulti berubah kan. Itulah tu. Dulunya Fakulti Psikologi Pendidikan, senang je nak sebut. Sekarang ni FPKS, Fakulti Psikologi dan Kerja Sosial. Dia kena berfikir dulu. Okay, Syah, walaupun Syah tidur segmen 1 tadi. Betul. Syah walaupun saya tidur, saya dengar. Alhamdulillah dia dengar je. Tak payahlah saya mengulang. Tak apa. Tapi pun saya rasa saya pernah cerita dekat dia, tapi dia lupa sikit lah. Sebab betul. Macam dah lama dah saya cerita benda dekat dia. Jadi kan macam yang Ana cerita dekat segmen 1 tadi, kita punya topik pada episod ni adalah abusive relationship. Okay. So Ana, sebelum kita mendalami topik ni dengan lebih dalam kan, Ana tanya dulu kan, macam soalan yang minggu lepas, dalam kalangan kawan-kawan ke, ahli keluarga ke, atau orang sekeliling Syah lah, walaupun tak rapat tapi kenalan lah macam tu. Syah pernah tengok ke siapalah yang mengalami abusive relationship yang melibatkan pukul-pukul ni? Okay. Actually, this kind of story or this kind of events happenings in my family sendiri sebenarnya. So like
dia macam abusive relationship ni for me tidaklah kerap sangat nampak, tapi kita tak asing untuk mendengar. Macam tu lah. So like in my family, saya bagi satu je lah cerita dulu yang sangat teruk lah I can describe. Bercinta pada waktu awal tu, waktu zaman sekolah sampai universiti, dan bertindak untuk kahwin awal pada umur 23 tahun. Dua-dua berumur 23 tahun. Dan awal-awal tu okay, awal-awal tu still sweet, still lepas tu manis-manis, tak ada masalah semua. Honeymoon Tapi lagi. yes, honeymoon phase. Tapi selepas saja isteri dia mengandung, dalam bulan ke-3, bulan ke-4 macam tu, suami dia dah start untuk jadi abusive people lah. Macam tu. Suami dia dah start untuk mula-mula tak tu pun, mula-mula just angkat tangan dulu, acah-acah nak pukul dulu, lepas tu pukul betul, lepas tu gertak minta duit, lepas tu ambil emas, lepas tu sampai tahap sepak macam tu. So dekat situ kita orang tanya macam what's the punca, sebab dulu macam diorang ni tak ada masalah tau. Kan, sebab kalau ikutkan ceritanya macam bahagia je dua-dua tu. Rupa-rupanya lelaki tu ialah biawak hidup ya. Rupa-rupanya sama ni kakak saudara saya yang yang menyara dia, yang bagi duit dekat dia, yang waktu kahwin pun tolong dia. Jadi dekat situ macam bila kita dah dengar kisah yang sebenar macam lah. So macam that's not, itu tak pelik lah untuk dia tiba-tiba ada rasa nak pukul, because of rupa-rupanya sebelum kahwin lagi dia dah memang tunjuk sikap panas baran tu. Tapi dia tak ada dah sampai memukul. Dia macam, oh awak pergi keluar dengan lelaki ni walaupun itu sebab kerja je. Dia macam tiba-tiba dia marah lah. Dia marah-marah bila ambil, dia tarik beg kakak saudara saya yang kuat macam tu. So macam dekat situ sebenarnya kita dah boleh nampak simptom-simptom yang bakal kita hadapi kalau kita kahwin nanti sebenarnya. Memang kan stereotype lelaki yang kaki pukul ni mula-mula dia sweet. Yes. Lama-lama baru kita nampak angkat tangan, angkat kaki, sepak terajang. That's why macam kita kupaskan di episod yang lepas, which is antara red flag is ada juga love bombing. Dia bagi sweet moment dulu semua, dia kaburi kita dengan cinta sampai kadang-kadang perkara-perkara yang salah tu kita nampak macam normal. Tak apa, ni dia punya kekurangan, kita kena sabar, kita kena terima kekurangan pasangan kita. Sedangkan benda tu tak boleh. Dia membahayakan diri kita sendiri. So that's what love bombing and gaslighting is ya kawan-kawan. Okay. So ini kan dalam segmen kedua ni saya akan tanya, macam saya tanya dulu pendapat Syah. So kita berehat dulu, dan dalam segmen yang ketiga kita akan keluarlah segala ilmu-ilmu, kita akan bedah otak Syah. Kita keluarkan ilmu-ilmu tu. Okay. Jadi para pendengar saya sekalian, kita kembali lagi selepas ini dalam segmen yang ketiga. So stay tune guys, jangan pergi mana-mana. Nak pergi tandas boleh tapi pause dulu ya. Okay, bye. Hai guys, kita kembali lagi dalam segmen yang ketiga. Seperti yang saya janjikan dalam segmen yang kedua tadi, dalam segmen yang ketiga ini saya dan juga tukang hujung sendiri itu Syah, kami akan membincangkan dengan lebih mendalam tentang abusive relationship. Okay, saya ada satu soalan untuk Syah. Dalam abusive relationship ni kan, adakah macam saya tanyalah, punca seseorang ni jadi abusive dari segi psikologi? Adakah ianya
ada kaitan dengan orang sekeliling atau suasana dia membesar. Faham? Ya, ada juga daripada situ. Tu saya kupaskan dalam kejap lagi sebab kita memang akan bincangkan tentang faktor-faktor daripada sudut psikologi sendiri kenapa seseorang tu memilih kekerasan dalam hubungan. Macam tu. So macam Noraina cakap tadi, yes ada, iaitu kita boleh masuk dalam pengaruh pengalaman lampau. So kadang-kadang kan orang ni dia memilih untuk memberikan kekerasan, choosing to memukul dia punya pasangan adalah sebab kadang-kadang individu tu sendiri dia membesar dalam keluarga yang menggunakan kekerasan juga terhadap dia. Ataupun dia membesar dalam, kalau bukan keluarga, dalam keadaan yang menggunakan kekerasan. Contohnya, dekat sini kita boleh tengok kadang-kadang ada ibu bapa yang apabila dia mendidik anak-anak dia, dia lebih cenderung untuk memukul, dia lebih cenderung untuk mengherdik sebab mungkin waktu dia dibesarkan dulu, dia mendapat layanan seperti itu. Jadi, bila dia mendapat layanan macam tu, bagi dia, aku dah jadi manusia. Jadi aku boleh buatlah apa yang parents aku buat dekat anak-anak aku. Aku boleh buatlah apa yang orang lain buat kat aku dulu untuk anak-anak aku ataupun untuk orang terdekat sebab benda tu buatkan aku jadi manusia. Itu yang dia fikir. So maksudnya ada kemungkinan lah seseorang tu dia jadi abusive. Betul. Sebab dia melihat hubungan ibu bapa dia jadi abusive lah. Betul. Dan sama juga kalau itu daripada pengaruh pengalaman lampau, ada juga pengaruh daripada sekeliling. Which is dia tengok sendiri sama ada ibu ataupun ayah dia dalam hubungan suami isteri tu memukul antara satu sama lain, mengherdik antara satu sama lain, menghina antara satu sama lain. Dari situ memang kalau dia sejenis yang tidak mengambil iktibar daripada benda tu, dia akan ikut. Dia akan tiru gaya mak ayah dia sendiri. Macam tu lah, whether is it a boy atau sama ada seorang itu lelaki atau perempuan. Dia boleh terjadi kepada dua-dua jantina lah. Dia macam abusive tu, dia macam dah ditatu dalam dia punya otak macam tu lah. Sebab dia dah ada trauma. Dia we call in psychologist term is PTSD. Dah ada trauma yang sebenarnya trauma tu dia dah ada je dekat dalam kepala. Cuma dia tunggu satu detik untuk someone ataupun sesuatu trigger dia untuk dia lakukan apa yang dia traumakan tu. Macam tu lah. Jadi kalau dia trigger tu, dia kalau trigger tu kan macam dia trigger melalui macam something yang ada kaitan lah dengan dia punya masa lampau. Betul. Yang buatkan dia teringat balik. Contoh kalau girlfriend dia tak pernah tahu yang boyfriend dia ni ada pernah dalam hubungan ibu bapa yang abusive, betul tak? Jadi girlfriend dia mungkin merajuk dengan terlalu lama yang buatkan dia macam trigger dia punya ni, ataupun girlfriend dia terjerit dekat boyfriend dia sendiri macam kenapa awak tak faham saya? Dekat situ dia trigger lelaki tu punya fikiran untuk keluarkan abusive tu. Benda-benda macam tu boleh jadi. So sebab tu kita kena kenal pasangan kita dulu betul-betul sebelum kita melayari hidup dengan dia sehinggalah tua. Macam tu lah. Susah juga nak share pasangan ni kan? Betul. Kena trial and error. Betul. Dia tidaklah trial and error. Cuma kita kena berkenalan dululah. Berkawan kita kata. Berkenalan betul-betul. Sebab kahwin ni kalau boleh kita nak sekali je. Kita tak nak banyak-banyak kali. Kita tak nak dalam satu perkahwinan tu, yang sekali tu lah kita sakit, yang sekali tu lah kita dibuat sampai lunyai, kita tak dapat bantuan, kita tak naklah benda tu. Dan untuk para lelaki, cara anda ambil anak perempuan seorang, pulangkanlah macam mana anda ambil tu. Janganlah pukul dia, janganlah herdik dia. Dan perempuan juga macam mana anda ambil anak teruna seseorang, macam tu jugalah anda pulangkan balik kalau anda tak suka. Macam tu lah. Dengar tu pendengar-pendengar saya di luar sana, kalau yang belum berkahwin, yang sudah kahwin, ambillah nasihat itu sedalam-dalamnya. Tatukan di dalam anda punya hati dan fikiran. Betul. Sebab
kita tak boleh sesenang-senangnya nak melukai anak orang, melukai orang sebab ibu dan bapa dia telah menatang pakai minyak yang penuh ya untuk menjaga dia. Tapi sesenang-senangnya bila kat tangan kita, kita lukakan dia, sakitkan dia, rosakkan dia. Janganlah buat macam tu. Apa lagi faktor lain yang boleh dikaitkan dengan abusive ni? Okay, faktor lain yang boleh dikaitkan dengan abusive mostly is number satu is masalah pengawalan diri dan emosi lah. If seseorang tu memang dia susah nak kawal kemarahan dia, dia ada anger issue, dia susah nak kawal perasaan negatif dia, macam bila dia kecewa, dia rasa cemburu ataupun dia takut yang melampau, dia attempt tu menggunakan kekerasan untuk menunjukkan perasaan dia macam tu. Sebab dia tak tahu nak kawal macam mana. Contoh macam kita ada tengok satu cerita, kalau tak silap drama Sayapnya Patah. Drama yang saya tak layan cerita Melayu. Drama Syukri Yahya berlakon tu. Saya tak layan. Ada satu drama tu yang menunjukkan, memang jelas-jelas menunjukkan yang bila dia cemburu, dia memang attempt tu pukul isteri dia. Sayapnya Patah. Yang ada Kidfu tu ke? Saya rasa. Yang dia berkahwin dengan perempuan tu, tapi lepas tu sebab dia curang, dia ada lagi seorang. Bukan. Cerita dia macam ni. Kalau siapa-siapa pendengar yang dengar, I guess you all can relate, which is that drama. Saya tak ingat pelakon perempuan dia siapa, tapi yang berlakon untuk lelaki dia Syukri Yahya. Dia dengan perempuan tu memang waktu couple, memang dah nampak dah lelaki ni kuat cemburu. Lepas tu panas baran macam tu. Tapi dia macam okay, tak apalah, ni kekurangan pasangan dia, so dia kahwin je. Rupa-rupanya lelaki dia ni punya kuat cemburu sampai memukul. Sampai bila lelaki dia nampak je dia bekerja dengan lelaki, kan, lelaki dia akan macam bila perempuan tu balik, dia akan macam, awak kerja dengan siapa tadi? Saya nampak awak dengan siapa tadi? Kau tak bagi tahu aku pun macam tu. Spoiler bagi yang tak jangan. Macam tu lah. Like that lah. Untuk orang yang tak erti nak kawal kekecewaan dia, marah dia, cemburu dia, takut dia, dia memang akan attempt tu menggunakan kekerasan kepada orang lain. Lepas tu yang kedua ialah perasaan kawalan dan kuasa. Ini perasaan kawalan dan kuasa ni, hubungan abuse ni kita boleh tengok dalam kes Johnny Depp dengan isteri dia. Bekas isteri dia. Betul-betul. Betul. Okay. Yes. Termasuk saya tahu. Yeah. Macam kita boleh tengok, Amber Heard, dia mula untuk melakukan abuse dekat Johnny Depp bila dia dah ada rasa ada kawalan dan dia ada kuasa. Maksudnya dia dominant in family. So dari situ, bila dia nampak pasangan dia takut dengan dia akan rasa selamat. Dia akan rasa macam, oh, aku dah kuat, aku lebih berkuasa, mesti dia tak akan lari daripada aku sebab dia takut dengan aku. Macam tu. Jadi benda ni juga boleh menyebabkan seorang tu dia akan rasa nak memukul ataupun melakukan kekerasan kepada pasangan dia sebab dia nak kawal. Dan dia nak tunjuk kuasa. Jadi untuk kita, kalau dah nampak macam ni, tinggalkan. Janganlah kamu pergi stay, janganlah kamu cakap, oh, ini kekurangan pasangan saya, jangan. Tolonglah jangan. Take note ya pendengar-pendengar saya di luar sana. Sebab orang-orang macam ni dia ada keinginan nak menguasai hubungan. Dia nak dia yang dominan dalam hubungan tu. Okey, yang seterusnya ialah ketidakmatangan emosi. Ini mostly lah. Kalau orang tu belum cukup matang dalam aspek emosi, maksudnya dia tak ada emotional intelligence tu, dia memang akan tak fikir banyak, dia akan buat apa yang dia rasa. Kalau dia waktu tu dia marah kat pasangan dia, rasa nak tumbuk, dia tumbuk. Kalau waktu tu dia rasa macam, aku kecewa lah dengan kau, dia rasa nak tampar, dia tampar je. Betul. Exactly, betul. Contohnya macam yang terjadi dekat sepupu saya tadi lah. Suami dia tak ada matang emosi ni. Suami dia tak matang lagi emosi. Suami dia tak boleh nak fikir lagi secara mendalam apa consequences yang akan berlaku bila dia buat benda tu. Yang dia tahu hanyalah dia nak selesaikan masalah, dia nak menunjukkan rasa ketidakpuasan hati dia. Itu je yang dia tahu.
Penting ya. Jadi nak cari suami, cari yang matang dari segi emosi. Betul, matang dari segi fikiran dan segala-galanya matang. Harta juga. Bukan setakat nak cari suami, cari isteri pun perlu cari yang matang emosi, yang matang fizikal. Kalau bukan suami yang kena, pasti anak yang kena juga nanti. Jadi untuk selamatkan family, yes, kita kena cari someone who's have emotional intelligence lah. Betul. Dan kita pun kenalah jadi seorang yang macam tu. Janganlah kita jadi yang red flag tu. Okay, yang seterusnya ialah rasa kebergantungan yang tinggi atau ketakutan terhadap penolakan. So means kadang-kadang seseorang tu memilih untuk menggunakan kekerasan sebab dia kebergantungan kepada seseorang tu sangat tinggi. Kan tadi kita dah sentuh pasal dalam kawalan tadi kan. Daripada kebergantungan tu, dia rasa nak mengawal. Macam tu. Contoh. Control. So contohnya, macam dia tengok bila dia dah anxiety teruk, dia takut, dia paranoid yang dia punya partner akan pergi dekat orang lain. Macam kisah Na tadi lah. Dia bila partner dia dah tahu yang dia dah start curang, dia barulah lakukan abusive things kan. Yes. Sebab dia ada lagi rasa kebergantungan kepada partner dia yang lama tu. Dia tak nak lepaskan. Tapi at the same time, dia tak tahu macam mana dia nak express rasa tu. Jadi dia lakukan abusive things untuk memastikan yang partner dia tak tolak dia dan tak buang dia. Macam tu lah. Jadi yang untuk kita tentukan yang terakhir, mostly is memang jelas dan nyata mungkin juga seorang tu ada kecelakaan mental dan gangguan psikologi. Sebab beberapa individu yang menggunakan kekerasan ni, dia dalam hubungan tu dia mungkin ada masalah kesihatan mental yang dari segi narsistik ataupun borderline. Yang berkaitan dengan mental, yes. Lepas tu gangguan antisocial, macam tu. So like, macam narsistik ni dia akan rasa diri dia je yang betul. Dia akan rasa all about me. That's narcissistic. Macam kalau orang rasa narsistik tu ialah macam cool ni ada narsistik. No, you guys. Narsistik ni sangat bahaya. Sebab dia boleh jadi kaki abusive, dia boleh jadi kaki pukul, dia boleh jadi kaki macam-macam. Segala kaki lah. Ya, sebab narsistik ni biasanya adalah kepada leadership dan dominan. I don't like people like that. Jadi kalau anda nampak seorang leader yang asyik bermegah diri, yang macam memang diri dia je yang betul, that you can detect some narcissistic criteria from him, please don't take him as your husband. Sebab dia takkan pernah dengar pun apa anda punya pendapat dalam hubungan. That's the masalah lah. And then borderline disorder ni dia macam ada dua personality lah. Itu yang senang kita kata. Personality ganda. Yes. Ada dua personality. Sometimes kadang dia tak perasan pun yang dia terpukul ataupun terbuat something dekat pasangan dia. Itu bahaya. Yang tu bahaya betul. Yang tu dia perlu dapatkan rawatan. Kita tak boleh nak cakap kesianlah dia sebab dia sakit, tak apalah kita terima. No. Sakit ada rawatan, ada ubat. Jadi dapatkan rawatan dulu, lepas tu barulah anda menjalankan hubungan dengan seseorang. And yang saya mention tadi, gangguan antisosial. Gangguan antisosial ni sebenarnya banyak lagi bawah-bawah dia, tapi kita sembang general je lah. Gangguan antisosial ni memang dia ada dalam diri dia sikap cenderung untuk suka lihat perkara abusif. Dia suka. Macam contoh ya, maaf untuk yang tak berkahwin lagi, tapi untuk yang dah berkahwin mungkin apabila melakukan hubungan seksual bersama pasangan, dia suka ganas. Itu juga boleh menjadi abusif ya kawan-kawan. Dia suka menyakiti pasangan dia ketika hubungan seksual sebab bagi dia it's giving pleasure to him. Or it's giving pleasure to her. Saya tahu satu cerita sesuai.
50. Okay. Saya tidak mempromosikan cerita itu dan jangan pernah cari. Sampai saya sebut yang pertama je kan 50. Tapi bagi yang tahu lah. Tapi bagi yang pendengar yang tak tahu tu, kekalkan otak innocent anda. Jangan cuba-cuba buat hal. Betul. Nanti saya yang kena. Okay. Jadi itulah antara faktor-faktor ataupun punca-punca kenapa seseorang itu memilih kekerasan dalam perhubungan. Okay, saya rasa macam kita dah lebih pula waktu, tapi tak apalah kan, sebab dia pasal ilmu juga ni. So, kesimpulannya lah kan, biasa simple kan, walaupun saya rasa macam kesimpulan untuk setiap episod sama je. Bijak dalam mencari pasangan. Betul, kita kena bijak dalam mencari pasangan dan menjadi pasangan untuk seseorang sebenarnya. Berkenalan dulu, jangan terlalu terburu-buru dalam melangkah ke fasa yang seterusnya. Betul. Jika anda baru berkawan, jangan terburu-buru untuk bercinta. Jika anda sudah bercinta, jangan terburu-buru untuk bertunang. Betul. Sekiranya anda sudah bertunang, jangan terburu-buru untuk berkahwin. Betul. Pastikan anda bersedia dalam segalanya, mental, fizikal, ilmu. Dan juga mampu untuk memberi pendapatan. Betul, mampu daripada segi kewangan lah, sebab kebanyakan perkara ini memang terjadi kerana masalah-masalah yang simple seperti kewangan. So, kesimpulan yang penting, kewangan itu penting. Bukan. Kesimpulannya, belajarlah daripada ilmu yang kita tahu dan praktikkan dalam kehidupan supaya kita tidak menyakiti diri sendiri dan menyakiti orang lain. Dan shout out, jika ada seseorang yang memerlukan bantuan, silalah cari bantuan. Jangan anda pendam dalam diri sendiri. Pergi ke klinik-klinik, hospital-hospital terdekat untuk mendapatkan bantuan mental. Kerana sakit mental adalah satu sakit juga. Betul. Jadi kalau anda rasa anda ada satu simptom-simptom yang memang, kenapa ya rasa macam ni, pergi je check. Tidak memerlukan bayaran pun. Jangan malu untuk minta bantuan. Betul. Okey, jadi sampai di sini sahaja episod ketiga bagi podcast yang bertajuk Ada Apa Dengan Cinta. Okey, saya akan berjumpa anda dalam episod yang seterusnya minggu hadapan. Jadi stay tune and jangan nakal-nakal. Stay setia, tapi kalau ada ciri-ciri red flag, tinggalkan. Okay. Bye-bye. Okay guys, sebelum saya tutup episod 3 ini, saya nak bagi preview sikit lah, bagi teaser sikit untuk episod yang keempat selepas ini. Okay, episod yang keempat selepas ini akan membincangkan tentang abusive relationship. Okay. Tapi abusive relationship ni dia tidak terhad kepada physically abuse, but also mentally abuse. So dalam episod keempat selepas ini, kita akan mendengar sebuah kisah yang akan diceritakan oleh saya, dan kita akan mengupas mengenai kisah tersebut dan cara ataupun ways to kenal pasti abusive relationship ni, dan cara untuk kita keluar daripada abusive relationship ni. Dan dalam episod itu juga kita akan bersama dengan sekali lagi kita akan bersama dengan Aisyah, iaitu tetamu tetap kita, dan kita akan bincangkan juga daripada sudut psikologi, memandangkan Aisyah merupakan seorang pelajar psikologi dan saya pasti dia mahir dalam perkara-perkara psikologi ni.
Jadi kita akan sama-sama mengupas dengan lebih lanjut mengenai topik abusive relationship ni. Tetapi jangan salah sangka, topik abusive relationship ni kita tidak hanya berdasarkan kisah yang akan saya ceritakan, tetapi juga kita akan mengambil beberapa ciri yang maybe ada setengah orang tahu dan ada yang tak pernah tahu pun, yang sebenarnya ciri tersebut merupakan ciri-ciri abusive relationship. Dan dari situlah kita akan kupas mengapa abusive relationship ni jadi, mengapa dia boleh jadi abusive, dan macam mana kita nak mengelak daripada terlibat dalam hubungan abusive ni. So guys, stay tune untuk episod keempat selepas ini. Bye.